Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aizal DIY. Okey, malam ni kita nak review lampu Untuk korang yang ada lampu yang tak menyala contoh yang lampu ni lampu LED LED. So, bila korang dapat lampu ni tak menyala, korang boleh sebenarnya korang yang buang kita boleh DIY mana contohnya kita DIY. Okay, bila korang buka dulu, okay, korang akan dapat hasil yang mana yang kulit. So yang ni nampak dia macam putus. So apa bahan-bahan dia? Wire, mata, sedikit dan mungkin. Mari saya tunjukkan cara korang potong wire. Potong. Okey, potong sikit. Sekarang ni kita nak ambil satu line je. Satu line saja. Alright. So, satu kita ambil tape. Potong. Okey. Ikut ukuran wire ni. So. Okey. Kita ambil satu wire. Okey. Nampak Alright. So, kita akan letakkan di mana putus. Nampak Mana nampak putus? Kita akan letak di atas dia. Nampak? Atas. Nampak? Okey. Itu saja. Oh, kita boleh try. Nampak So, orang boleh duduk di rumah dengan kos 0 kos untuk DIY saja. Okey, selamat berjumpa. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.